Alright, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada anda yang baru sahaja sampai dekat YouTube channel saya, jangan lupa untuk bantu saya tekan button like, share dan subscribe. So, hari ini kita ada dekat The Curve, Mutiara Damansara. Sempurna saya nak pergi Usha event Retro Havoc. So sekarang ni kita nak cari center court dulu untuk kita beli tiket untuk masuk ke event Retro Havoc. Sekarang ni mana center court, geng? Korang jangan lupa like, share dan subscribe serta komen. Alright, kita pergi cari center court, kita beli tiket, lepas tu kita masuk event. Jom, let's go. Okay gang, so kita dah sampai dekat center court di The Curve Mutiara Damansara. Sempena 10th Annual Retro Havoc Car Show 2025. Jom kita beli tiket dan kita tengok apa yang ada pada di event Retro Havoc pada kali ini. So katanya ada dua kereta yang akan diberi lucky draw. Toyota Celica dengan Mercedes apa tu, jadi kita tengok. Ya, yang itu lah giveaway yang akan dibagi pada hari ini. Tapi untuk melayakkan diri untuk korang dapatkan Toyota Celica ni, korang hanya perlu purchase tiket yang berharga RM20 dan korang layak untuk dapat kereta ni. Yang ni sebiji dan yang ini sebiji geng. Project car giveaway Mercedes 190E. Jom kita tengok 190E tu. Dapat bawa balik ni smart kan. Smart. Style tu. Bawa balik kan. Jom kita purchase tiket dan kita masuk event. Let's go. Beli tiket dia, orang beratur dekat kaunter ni. So dia ada online tiket, walk in. So saya walk in, saya tak beli online. Sebelum ni pun saya pernah pergi event Retro Havoc, tapi yang tu last saya pergi 2023. So yang 2024 saya rasa tak pergi. So kita pergi 2025. Apa yang menarik kat sini kan. Kita ada kita kawan kita geng, Ashraf Hang. Power lah. Kancil white body. So dia dah jelajah time bulan puasa, pergi masjid ke masjid. Style lah geng. Okay, jom kita enter. So tiket pun dah beli, right? Tiket pun dah beli, jadi kita nak masuk ke tempat event. So kalau nak register untuk menang lucky draw tu, korang kena pergi dekat bawah. Lepas tu tulis nama dan korang akan dapat enter. Ni dah geng, entrance. Nombor 1. Turun-turun je hall tu. So kita dah nampak dah dekat belah kanan ni ada banyak show-show kereta. Dekat mana kita nak start dulu geng? So kita start daripada kanan ni sampai ujung sana. Saya bawa mana yang saya sempat cover lah. Kita walk around dulu, tengok apa yang ada. Lama tak pergi event-event kereta macam ni kan. Dia nak dapatkan vibe balik GT86 lah, M4. So kan, dengar kata ada lebih 900 biji kereta dalam ni dan dia punya crowd mungkin lebih daripada 50,000 orang yang hadir ke event Retro Havoc 2025 ni. Korang rasa gempak kan kalau orang dapat buat event ni. Lepas tu katanya ada audience daripada luar negara, Thailand, Singapura, yang join event ni. Evo babe, Evo ni memang tak lekang di zaman. Warna merah, E37 SL ke, smart kat ni. Front hood, carbon, fender carbon, LED. Nak start yang mana? Nak start ke sana ke nak start kat sana? Mau share dia. Smart gila. 190E Evo 1. Selawak kita ni, lawa babe. Color dia pun. Lawan. Yang ni saya minat juga Mercedes ni. Sekarang harga market pun kalau yang bukan 63 lah, boleh dapat dalam 40 saya rasa. Model ni kan. Dia dah pakai macam ni, brake kit dia style lah. Profile tayar 225, 40, 18. Nampak padat, full. Korang cuba komen, korang rasa ni 63 ke ataupun C200 ataupun C180. Kalau tengok interior ada bucket seat bagai kan. Tak sure, gelap okay. Okay jom. Sebenarnya pergi event macam ni korang boleh nampak kereta-kereta rare yang macam ni. Ni Proton, most rare Proton, one of 2 unit ever built. Proton apa ni? Satria Cabriolet. Satria Cabriolet geng. One of 2 unit ever built. Smart tu.
Saya pun tak pernah nampak ni on the road. Dia rare lah macam ni kan. Satria Cabriolet style lah. Tapi kalau pergi event-event macam ni kan, dia lebih nak tengokkan suasana, mendapat idea apa yang ada dekat sini sebenarnya. Kita tengok ni, macam-macam lah dia orang punya kepala otak buat kereta-kereta kan. Color ni, color red candy ni lawa ni. Dia minat color merah ni kan. Interior dia smart lah. GT86. So GR86 ni new gen lah. Kereta-kereta baru. Dashback ada. Oh, Mazda 3 hatchback. Oh, yang ni kita nak tengok. Smart juga kan. Dia punya plate holder memang macam ni. Tapi saya pun nak tukar. Letak yang simple macam tu. Kita tengok dia punya belakang. Bawah tu. Dengan dia punya kira setup dia, lower dia. Dengan fender lah. Clean. Saya suka tengok kereta-kereta yang clean lah. Kalau ada stiker macam ni, masing-masing cita rasa. Tapi lawa agak city hatchback ni kan. Hitam, full black. Lepas tu kena dengan lampu albino. Rapat gila fitment dia. Ini pakai Esas rasanya. Korang pun tengok lah. Rapat betul fender tu. Ngam kan. Gilai. Jom jalan lagi. Ni ada Swift ni. Ni macam kenal. Kita Swift siapa ni? Kita walk around tu. Pernah nampak lah mana kawan tu. Okay, jom kita jalan dulu. Ini belum separuh lagi ni. Ada Mini Cooper. Tak tu. Ni kalau pergi tempat-tempat camping ni smart lah. Sana ada lagi. Sana lagi kita pergi yang belah-belah bawah dulu kan. Alright, kita tengok. Berkicap kan nak jalan ni. Dulu yang saya pergi tu dekat base Sungai Besi tu. Yang tu lagi lah panas. Tapi yang ni okey lah. Tempat dia bertutup, berbumbung. So, lebih nyaman. Okay, sambung lagi kita tengok. Minat juga ni GT86 ni. Kalah apa kan? Pernah nampak dalam kamera dia colour-colour macam brown-brown sikit. Dia ada grey. Tak lah colour dia. Engine apa ni? Yang korang tahu dia pakai engine apa? Komen jap. Ingat kalau pergi mana-mana event, don't touch. Plate Japan tu. Dalam tu pun ada barang-barang diecast Japan for sale lah. Lawa. Yang ni rare. 2 pintu je. Evo 5. Evo apa ni kan? Cuba komen jap. Carbon tu. Gila. Ni full carbon ke baik body dia? Ya duk. Kau tengok ni. Bonnet. Dia punya ni. Bumper dia. Pintu dia. Fender dia. Full carbon. Gila-gila. Ke satu dia memang satu kereta full carbon ke apa? Ya siap. Full carbon tu. Gila. Siapa kata Tesla tak boleh modify? Kau tengok ni. Pakai air suspension. Clean. Habis lah. Habis menyembah bumi tu. Smart tu. Jom. Kita jalan sana dulu. Lepas tu kita jalan sini. Lepas tu kita tengok pusing-pusing. Apa yang ada. Geng-geng Mazda. Okay, Corolla. Yaris. Yang ni. Betul ni Yaris. Corolla Sport. Mazda RX-8. Imagine all the people live in peace. Mazda 3 hatchback weh. Awak Habib. Rasa spoiler tu macam custom lah. Tak tahu lah dekat market dia jual ke. Wet work detailing. Awak gila. Yang ni baru Corolla Sport. Tengok Corolla Sport. Siap ada rim spare dalam tu Bib. Katai pinggang tu. Stock Nation. Ada albino Corolla Sport. Smart ke? Okay, let's go. Jalan. P90 ada. Honda Accord. Enjin Honda Accord. Banyak lah kalau nak jalan satu-satu ni. Kejap, bagi saya jalan-jalan dulu. Saya bawa korang tengok-tengok. Yang Honda Accord ni Persona dia. Persona ke Gen 2 ni. Persona, GLA pun style. KJ Garage, car modification. Okay, tengok tu. Lancer Evo. Yang ni lawa. Apa dia? Dia rasa cemburu. Engine clean macam ni. Mitsubishi. Lancer Sportback. Interior dia pakai apa? Exterior, engine, handling dia. Lawa. Saya memang minat hatchback kan. Lawa. Tak select. Retro Havoc dia tak select. Saga semua ada. Ni first row saya dah habis jalan dah. Baru first row kan. Dah berpeluh lah ni. Dia ada 900 biji. Yang tu berapa ratus biji saya tak pasti lagi. Sebelah ni Satria Neo. Myvi pun ada. Myvi. Setup okey lah. Clean. Yang ni engine transparent Wow. Viva ada. Saga ada. Nampak tak select. Kita jalan sini dulu kot. Tak tahu video ni jadi berapa panjang. Tapi sebab saya nak bawa korang semua. Tengok semua kereta yang ada kat sini. Yang mana yang tak dapat pergi tu. Yang ni lah. Saya dokumentasikan dekat korang. Tapi korang kena bantu lah saya. Like video ni. Share. Lepas tu komen lah sikit kan. Bagi semangat sikit kan. Nak buat video ni. Kadang-kadang penat kan nak buat video. GT86. Kadang-kadang orang yang pergi event setup macam ni lah. Dulu zaman-zaman saya rasa orang yang main kancil KK ke apa, dia selalu setup macam ni. Tapi tengok beza ni. Smart tu. Myvi King. Ford Fiesta ni. Tengok dia beri kaliper Pet Fiesta. Fiesta kalau setup ni, pandai setup ni lawa je. Albino dia.
Kawan, jom jalan lagi. FE pun ada. Plate number dia TCM711. Banyak geng kereta-kereta nak tengok. Ui, yang ni macam lain sikit lah. Saya bawa korang tengok kereta-kereta yang fokus untuk uniknya. Yang ni dia macam art lah. Fake love. Go back to your. Yang ni spray betul ke ni? Tapi atas dia mesti wrapping ni. Yang unik-unik kat Retro Havoc macam ni lah. Kereta-kereta yang orang berani buat. Kes-kes curang kan banyak sekarang ni. Macam ni lah. Dia orang nak puaskan diri dia orang. Buat kat kereta sendiri. Ni Tesla tadi yang saya tunjuk tu. Lawan. Ni BMW F30 ke? F30 ni pun sebenarnya lawa ke. Harga pun dah boleh didengari. 330i. Minat ke colour biru ni? Saya tak clean je. Biasa je setup. Tapi kereta Continental ni dia punya specialist. Dia punya special. Tak perlu nak setup gagah. Lowered sikit, tukar rim, clean, dah siap. Cantik lah. Tak perlu nak hardcore. Yang penting boleh on the road. Tadi kita kat sana kan. Ni saya pusing sini. Ni saya masuk sini pula. Jom. Okey, kita pun dah pusing lah area sana. Jadi saya nak naik atas ni dulu pula. Tapi belah sana tu belum lagi sebab yang ni saya belum lalui lagi. Jadi saya akan lalui jalan ni dulu. Lepas tu baru kita ke sana. Macam-macam kereta ada. Tengah mencari inspirasi kan. Tengok kat depan ni pun mak. Dia punya art tu memang sangat luar biasa geng. Tengok. Ini baru mempersembahkan artwork represent Malaysia babe. Scene-scene macam ni tak selalu ada lah. Tak setiap hari ada. Jadi kita tengok, kita nikmati, cuci-cuci mata. Kita ke belah sini pula, kereta-kereta apa yang ada. Okay, let's go lah. Baju saya pun dah berpeluh lah ni. Kita tengok lah. Style lah. Sekarang konsep tak perlu nak buka-buka enjin. Dia orang dah transparent je. So, owner tak perlu risau lah kan. Kereta boleh tinggal je. Bawah kan BMW. FL5 standard pun ada pak. R35 style lah. Ini daripada 199 Garage. Satu bulan boleh. Oh no, Volvo ni pun tak selalu kita tengok. Peter, sabar. Aku tak tahu Peter dah start cakap Melayu ni, dia dah kacik tau. Sefiro CEF 1220. Kita jalan sana dulu kot. Jalan mana dulu pun tak tahu nampak. So kita jalan sana dululah. Okey, jom. Volkswagen MK5 R32. Lawa gila bawah. Dengan kali hitam. Dia punya fitment semua ketat. Cantik gila kan. Nampak style lah. Bisa kan. Okey, kat depan saya ni ada beberapa biji ataupun beberapa buah kereta daripada Thailand. Yang ni FK7 daripada Thailand. Lawa. FK7 ni tak payah nak convert FK8 kalau buat betul-betul ni. Lawa. Sangat-sangat. Ini real ni. Apa pendapat korang? Pendapat saya lah FK7 ni kalau tak payah nak convert FK8, kalau kita main dia punya cara dia cantik tu. Tapi Thailand punya kereta, jujur saya cakap, dia orang buat ngarut melawak. Ni Jazz GK5 daripada Thailand kat ni. Daripada Thailand. Pun daripada Thailand ni. Honda FB. Kita tengok bahagian depan. Semua belanja babe. Turbo lah. Ni lagi best. Exhaust sampai pacak depan tu. Turbo Masya Allah besar. Dia turbo dia geng. Besar kan. Exhaust dia sampai pacak depan ni. Memang sekarang tengah trending exhaust keluar ikut hood. Ini lagi daripada Thailand. Lawa gila. Ini Cooper ni pun daripada Thailand. Ni JCW. Lawa kan. Cooper S. Lawa ni. Ada rezeki lebih nanti. Bolehlah hadiahkan kat wife korang kan. Saya pun ada keinginan nak beli ni, nak bagi wife saya. Tapi insyaAllah kita usaha, mana tahu rezeki kan. Kita hadiah dekat wife. Sebab dia minat Mini Cooper. Bolehlah buat hantar anak pergi sekolah. Amin. Tengok lo. Dah mula Rio dah geng. Dah mula Rio dah. Kalau kat event Retro Havoc ni, selalunya adakan pop and bang tau. Ni orang kata ada orang luar daripada Liberty Walk datang Malaysia. So dia bawa Lambo dengan rem-rem kat sana kejap. Tapi ramai. Saya tak suka nak pergi tempat-tempat crowd. Ramai kat sana tengah tunggu tengok siapa yang bawa Lambo gini Liberty Walk. Sekejap lagi dah settle down baru kita pergi tengok lah. So kita tengok apa yang depan mata ni. Yang ni Supra Top Secret. Tapi yang ni daripada Thailand. Okay. Yang ni R34 Top Secret pun daripada Thailand. R35 Top Secret Thailand mari. Nampak dah bunyi-bunyi tau. Bising tu.
Gila-gila lah. Spotify. Korang boleh dengar tak tu? Ini memang setiap kali event Retro Havoc, benda tu yang jadi vibe. Budak-budak ni datang, ramai-ramai tengok kat sana. Saya tak ada masa nak bersesat-sesak. Ini dia booth Liberty Walk. Mana-mana nak beli baju kat sini Liberty Walk lah, official store. Diorang daripada Japan datang ke Malaysia. Macam saya ni, saya beli dekat Japan. Okay, insyaAllah ada rezeki kita pergi Japan lagi beli baju Liberty Walk. Nak beratur ramai-ramai. Aduh, malas nak beratur geng. Okay, jalan lagi. Kita tengok apa yang ada. Barisan-barisan kereta Retro Havoc pada tahun ni. Lawan. Ada tempat diecast lah geng. Kita tengok sikit apa ada kat dalam. Mana tahu boleh benda best-best. Boleh kita cari. Banyak tu. Hari tu dekat Diecast Expo saya tak sempat pergi. So hari ni kita nak tengok lah apa barang-barang best ni. Okay, Diecast Attack 2025 Retro Havoc. Let's go. Kita tengok apa ada dalam ni. Oh, yang ni emission model memang real lah. Tengok harga dia kan. 1450 Evo. Awal FD dia. Yang ni daripada Melaka ni. Sikit. Sikit model kereta boleh yang kecil-kecil Tengok ni. Model ni model lawa baik. Satu set siap bumper macam ni pun ada. Smart tu. Ni yang dah loose dia jual ke. Alright guys, so alhamdulillah saya pun dah selesai dah tengok satu persatu dekat event Retro Havoc. Apa yang menarik dekat event tu. Dan saya rasa untuk event kali ni memang superb lah. Banyak kereta-kereta yang tak pernah saya tengok. Dan apa artwork owner yang mempersembahkan dekat event tu memang lah geng. Jadi untuk melaburkan tirai untuk Retro Havoc pada 2025 ni, dan saya dah settle lah tengok. Cuma roll out party tu sampai ke malam tu saya tak join lah. Saya nak tengok environment dekat event tu je geng. Alright. So saya rasa pengakhiran video saya sampai sini je. Kalau korang minat video saya, korang bantu saya untuk tekan button like, share video ni dan subscribe geng. Korang komen apa konten yang menarik lagi untuk kita share dalam YouTube channel saya. So kita akan jumpa pada video yang akan datang. Korang stay tune. Jangan lupa bantu saya tekan button subscribe geng. Alright, see you guys in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.